Assalamualaikum, welcome back to my channel. So sekarang Syed dah sampai dekat mall and now Syed akan beli barang-barang yang boleh semakkan kereta dia menjadi girly girl. Apa benda? Menjadi girly car. Biarpun di luar dia nampak macam tu, tapi kita akan pastikan dalam dia nampak very the girl. Okay? Tak apa, Syed cuba. Okay? Biarpun Syed tak tahu barang apa, mana yang Syed nampak macam comel yang boleh letak dalam kereta dia, boleh bagi semak, then it's okay. Then kita tengok dia punya reaction macam mana. Okay? Actually kan Syed nak cari apa hat untuk kepala kerusi tu, untuk apa-apalah. So Syed terfikir kalau tidak Syed akan beli ni je. Crazy. Okay? Alright guys, suddenly Syed terfikir untuk macam nak memeriahkan dia punya kereta dengan pink-pink dekat dalam dia tu. Syed nak letak couple tapi dekat seat. So like, tapi benda ni tak akan membazir. Okay guys, don't worry. Sebab Syed akan pakai ni dekat rumah sebab it's kind of cute. Ni ke ni? Macam ni lagi cute kan? Dia macam mix. Tak cute pink sangat, tapi it's okay. Kita akan letak ni dekat seat depan. Okay? So Syed rasa Syed beli ni je. And then Syed akan cari dekat DIY lagi. So Syed dah beli. Now I'm heading to DIY untuk cari benda-benda lain lagi yang untuk nampakkan kereta dia tu lagi is giving, it's giving girly. Okay guys, so Syed rasa macam Syed nak tambah stiker-stiker semua ni untuk letak dekat apa orang panggil depan kereta tu, dashboard. Apa benda gila, aku nak tahu. So Syed akan letak je every ni yang dia macam senang buka sebab dia macam 3D macam tu kan. Kalau kita ambil stiker yang nipis tu, macam mana nak buka? And then Syed just akan borong semua stiker ni, akan penuhkan kereta dia tu dengan stiker. Okay, so Syed dah beli everything. Syed harap benda-benda yang Syed beli ni dapat memeriahkan kereta dia. Sebab Syed rasa kan, dia kan seorang yang sangat jaga kereta, yang sangat suka main kereta. Dia suka nampak sporty and everything. But for hari ini, hari ni lah Syed akan shoot konten ni besok kot, lepas balik dari office. So untuk esok Syed akan pastikan kereta dia bukan lagi kereta Mat Han, tapi akan menjadi kereta Sherina. Okay, Syed akan jadikan kereta dia macam kereta Barbie. Nah kan, kau nak nampak sangat sporty kan? Kali ni nampak sporty girl. Okay, so see you guys esok and kita akan kemas kereta dia esok. Let's go. Okay guys, hari ni adalah hari dia. Mat ada dalam bilik podcast tu, tapi Syed nak minta tolong Una dengan Capik. Buat apa? Kalau buat benda jahat, benda jahat ni mesti korang suka. Apa dia? Aku nak semakkan kereta dia, tapi kita kena curi-curi ambil kunci kereta dia dekat beg dia. So kita bagi kereta dia macam gegel-gegel macam tu. Oh, nak makeup. Tapi makeup versi perempuan. Ingatkan nak buat jahat tak sama. Apa boleh je letak sampah. Sebab aku beli untuk Diko yang depan tu je. Seat belakang tak. Okay guys, saya harap sempat impact. Oh, kecil dia. Okay. Weh, aku dah dapat kunci dia. So aku rasa siapa yang kena drive kena tukar tempat. Sebab takkan kita nak duduk depan office kan? Takkan dah kita pula yang nak drive. Mestilah kita kena jadi passenger princess. Okay, hari ni kita suruh Capik semuanya. Jomlah. Ni kau nak burukkan ke nak comelkan ke apa? Tak faham. Aku nak comelkan. Aku nak comelkan, tapi kalau korang nak tambah-tambah boleh je. Sebab dia kan suka makeup kereta dia. So kalau dia tengok kereta dia jadi macam tu, aku tak tahu lah reaction dia macam mana. Dah pergi dia tengok. Dia ni jenis pembersih je, suka jaga kereta. Ya, dia pembersih. Betul. Saya akan takut juga. Bully dia. Kita akan bully dia hari ni. Let's go. Let's go. Okay, sekarang kita kena ke, aku rasa Kita lari daripada office. mostly barang tu aku beli pink-pink weh. Biar je. Dia memang tak suka pink kot. Sebab Dia tak suka barang-barang perempuan. Macam mana kalau tiba-tiba Mat memang suka pink? macam Yang kita suka pula kau turun-turun kau cakap terima kasih share. kan lagi tiba-tiba dia tak terkejut pun. Itu yang memang dia idamkan selama ni punya.
Okay, so kita dah jumpa tempat yang redup. Dia jauh betul ni Syafiq bawa kita. Jauh betul. Syafiq ni Berapa dia jam nak tadi? dia nak. Dia saja nak spend time ni. Kau ni saja ni. Macam Nak korang boleh ngorak tahu ni? kita Macam mana boleh tahu ni? Alamak. So, yang ni untuk apa? Ya Allah. Yang ni untuk aku rasa boleh dekat seat kepala dia. Ni bukan untuk Ni mention. kita belajar mengeja. Okey, Ni- cuba ni pejam. boleh tulis Tutup kat mata mana? sebelah. Tak, tutup mata sebelah. Tak tahu. Try. Ni huruf apa? Tutup, Ya, cek mata, cek mata. Yang ni huruf ni lah. Okay, aku rasa kita kena letak dekat seat ni dulu. Ha? Bagi dia macam ni. Okey. Ni masuk dalam sikit. Masuk dalam sikit Ha. sampai dikemas. Okey, dikemas. Satu lagi tempat dia. Okey, sini. Okey, cepat. Kita cakap macam mana? Dia macam expert je. Jangan berani atas kereta aku tau. Kereta aku memang 90% bukan lebih. Okey, kita tanya Syafiq lah. Syafiq, Okey. kalau ada orang buat macam ni dekat kereta kau, apa kau rasa? Aku marah. Oi, Tak. dalam mic. Ni biar dia pakai. Mak cuba okey. Ni dia akan pakai. Dia akan pakai. Okey. Ah. Weh. Oh. Aku rasa stiker ni kita bagi smart dekat sini je. Tak boleh. Bukan semua hambat. Pula pakai. Semua orang pakai. Bukan. Ini apa? Tak ada buat stiker Itu kita letak sini. Okey, kita tanya. Street garage ni tak payah. Tak payah. Tak payah yang tu. Tak payah dia. Kita biarkan dia. Jiwa dia ada juga kat situ. Ah, ni bukan jiwa dia. Ni kita nak tulis apa ya? Kat sini. Seat share. Boleh. Cukup tu. Awas dia kalau dia buka. Awas dia. Yang tu je jangan buka. Kalau dia buka, habis lah tu. Kalau dibuka dia tak sayang. Uish. Oh, okey Mat. Dia pun je buat kerja. Weh. Aku tak termasuk tak. Aku tukar record je tau Mat. Aku tukar record ni. Weh, Yang sedap jahat kau ni. kan? Ni. Yang jahat yang ni. Yang ni kepala. Mana ada aku bagi decorate kereta dia Kalau tahu. kau perasan Mat, aku cakap kau tu terang dari awal tadi aku main kerja kelip mata. SOS. Sebenarnya aku kena ukur kena orang. Siapa buat hang? Hang lagi semangat ni nampak ni. Habislah kereta Mat. Tapi kepala dia kena kat sini Tapi jangan marah dia. Dia terlalu comel. Marah. Okey. Masuk dah. Okey, baru buat dah. Oh. Kan? Okey. Ya Allah, Syah buruk. Kalau dia buang ni, maksudnya Maksudnya dia memang tak sayang lah tu. Kalau dia dia tak buang hargai tu, weh, dia tak hargai. tak hargai share lah tu maksudnya. Hashtag Syah betul. Mat, tengok Mat. Kalau kau buang ni Mat, tahulah Mat. Ini adalah tanda cinta Syafiq kepada Mat. Ya, sayang. Kasih sayang Mat. Kasih sayang Syafiq kepada Sayang sangat dekat Mat. Okey, so boleh nampak orang tua ni dia masa kecil-kecil dia tak main ketika ni, dah besar dia main. Tak main. Dah dapat main. Oh, tuannya. So cute. Kuat ke benda ni? Dia tak. Tak, nak dia buka. Sabar sekejap. Ya Allah, dia memang dendam dengan Mat ni. Memang Wah. jiwa dia. Alah, comelnya. Okey, section nak settle dah. Okey, so sekarang turn saya pula. Alah, ni Macam mana cepat Una nak sangat buat ni? Aduh, Ni ni makanan tak- Una ni. Sebab ni banyak lagi ni nak buat ni. Ada lagi. Kita kena habiskan. Bagi cukup forum. Jangan dia bagi nampak kosong-kosong. Tak mahu nak pergi nampak kosong-kosong. Ya. Tak suka, tak minat kosong-kosong ni. Habis. Buat something. Aku tak start. Mat takkan marah kali ni. Sebab apa nampak ni? Maksudnya ni memang jiwa Mat. Ya, jiwa Mat. Mat malam-malam dia buat job lain. Dia Mat. buat side job. Kalau dia tak buat konten, dia buat side job. Apa nama? Sehari kita sambung lain korang. Sehari kita tengok hasil dia buat Ya. macam mana. Ini kereta apa ni? Kau tahu tak yang Baru macam comel. macam hari kemerdekaan punya tu. Menang ni, boleh menang. Bukan apa, tadi 2 kali gosip. Tata jadi macam ni. Ya. Habislah Rancang kesialan, tu. Mat. Sorry, Mat. Minta maaf, Mat. Memang ini Sorry, adalah Mat. hobi kita orang. Ya. Ini adalah jiwa
buah kami. Mulut tangan bergerak. Okey, so kita tengok reaction Mat nanti Ya, sekejap lagi kita nak kreatif. Let's go. Macam mana nak bawa ni? Macam lentik je. Jangan lentik je, Capi. Mat. Jom. Kenapa? Asal nak beritahu kami. Sebab nak bagi surprise. Surprise. Tak ada PS5 lagi dalam tu. Ada PS5 Pro ke No. Ke controller Ke CD game Tak, kali ni saya bagi hadiah mahal juga. Aku Surprise ni memang akan ingat seumur hidup hang. Ya. Sumpahlah aku tak boleh nak buka mata dia. Cepatlah. Aku nak buka mata dia. Tengok mata Mak Ya. Masuk dulu, Mak masuk dulu, Mak masuk. tau. Mak masuk dulu. Masuk Masuk dulu. dulu, baru tutup. Bukan, belum sampai. Oh, belum. Nombor muka dia masuk belum. Okey, kaki kiri akan Kaki kiri masuk. Kanan dulu lah. kanan dulu. Okey. Macam mana nak masuk? Jangan pegang apa-apa dalam tu. Bahaya. Pejam mata, Mak. Ya. Pejam mata. Ya. Jangan buka Mak. Masuk. Duduk. Jangan nak rekod. Ada story Mat mesti Mat suka benda ni Mat sebab Mat dah lama nak Ya ke share. Aduh, mak nak kata sayang kan? Tak ada lagi. Sayang atas perbuatan dia buat ni lah. Mana? Sayang cakap je lah. Kita dah faham. Ada pun. Udah Duduk. Duduk. Jangan pegang mata. Jangan pegang mana-mana. Ada? Lepas tu boleh buka. Ada PS5 lagi dalam tu. Ada PS5 Pro ke? No. Ke controller? Ke CD game? Oh tu ni. Apa sampai mau maki ha? Masuk belakang. Super comel. Apa kerja dah comelnya? Comel. Dengan muka Melayu lah. Tak sekarang ni. Kereta aku, ya Allah, stiker. Bapak bodohnya. Share. Comel lah. Nanti Apa yang jalan-jalan comel? Meriah. Ni bulu apa ni? Ketik Capi. Sumpah lah bulu tak Syafiq. Patut tajam. Tu tengok tu. Tengok tu. Princess Mat. Ni pun ada juga. Itu di mana punya? Tadi tak ada buat. Tadi mana ada kita buat itu? Siapa letak ni? Oh. Siapa punya kerja letak ni? Eleh. Ada lagi tak tulisan ni? Tu je Mat. Ya Allah. Oh, dia suka tulisan lah Syar rupanya. Oh, suka Tahu tak tulisan. Tulis banyak-banyak je tadi. Mak love Aku cari kunci kereta aku tadi. Aku ingat siapa dah rembat tadi. Tak kat bawah ni dah. Suka tak surprise ni? Suka tak? Comel lah. Kami buat dengan Syar dah nak menitik air mata dah tu Mat. Syar dah nak menitik dah tu. Saya dah terasa dia buat dengan penuh effort dah. Okey, dia kata ada LED lah. LED apa dia? Bulu ketiak sapi. LED. Bukan kena kat tandas ni. Tu barulah. Tak apalah. Boleh letak sini jugalah. Itu nak pakai silencer dia dah cakap. Dia takut buta. Meriahnya. Aduh, ya Allah. Rosak je pandangan Aku dari belakang. baru nak pergi street garage. Malu ni kalau Street begini. garage dah ni. Ni bukan street garage. Street garage cute. Serabut lah nak ulah steering ni. Rosak weh. Kita buat tadi. Depresi. Nampak sebenarnya Mat senyum-senyum sebenarnya. Mat suka. sebenarnya. Ada je depan kita tak mengaku. Ya Allah. Dah sengit-sengit dah mulut Mat senyum ni. Sengit weh sampai telinga. Memandangkan share buat macam ni kat Mat kan. Bos, tengok ni bos. Dia buat kereta saya ini pin jadi ini. Ini dia buat kereta saya jadi pin kadang-kadang sudah lah. You boleh basuh kau dalam. Aduh, itu kereta saya. Dia buat kereta saya jadi pin lah. You see? Indah. You suka ke? Comel kan? Cute. Kan comel kan? Cute kan? Macam macam you. Tak payah. Ini kereta pin jadi kereta saya. Santai lah. Biarlah kan. Santai kereta okey. Wow. Kosong mari. Tak payah cuci. Mat, rate 10. Bagi rate lah dengan kesungguhan Tak nak roset. Capi dengan aku ni.
Mak dia tadi nampak dah Mak senyum-senyum. Cepat. Itu yang kita mengharapkan. Ya Tolong Mak. ke? Senyum-senyum datang. Merealisasikan Kata ni. impian share untuk bahagikan Mat. Nasib baiklah mu tak cat kereta aku neping. Oh, good idea. Ah. Plan. Nice idea. Nice idea. Bagus lah idea. Lepas ni kita rap kita mat. Kenapa? Ini lebih ke? Ini lebih. Ni over ke? Sebab Mak fikir biasa je. Ini Over ke ni Mat? Nak mangga share ke? Ini okey je yang ni. Ini okey je sini. Hormat kau orang belakang sama. So macam mana Mat? Tolong Mat, bagilah rate dia sikit. Betul lah, Mat. Share Bagi rate. share lah. Okeylah aku bagi rate harus cepat lah. Kalau Cuba ni teka. bahagian share ke Una ni? Ke Syafiq ni? Cuba teka. Cuba teka. Jika ada RM1 ni Una. Yang saya Cepatlah ni. ni kawanmu dia sayang. Oh, dia cabut ni. Kena cabut dengan benda-benda ni. Tak boleh cabut ah. Syafiq buat. Sebenarnya Ya. share yang buat. Tuju. Ni nampak muah ni takkan je siapa pula buat. Takkan aku pula buat. Nak Kalau aku muah, aku bagi, aku datang betul ke depan. Ah. Share buat muah ni ke? Dia tak hormat lagi sekali weh. Dia tak hormat kita jaga kita. perasaan weh. Asal weh. Share sedihnya. Maksudnya Mat happy lah maksudnya ni. Okeylah, overall aku bagi Jangan nak menjaga hati ya. Tak, okey. betul lah Mat. Ni 8 Jujur ya, atau 10. Kenapa 8? Sebab belakang tak ada. Oh, nak belakang lah. Oh, kita boleh buat dekat belakang nanti. Dia nak Okay, belakang. so guys, nantikan part 2 okay. Part tu okey? Azan. Naik kereta aku ni. Azan, carikan. Azan. Aku malu lah Azan. Aku malu lah. Aku nak suruh dengan kereta kau lah. Sebab kereta kau lagi ganas lah Azan. Kau kalau kau malu, aku apa tak lagi, Mat. Cuba merasakan. Azan kan selalu naik kereta kena ganas. Ni masuk ni comel. Oh, macam mana Zan? Weh, tak boleh drive aku kalau macam ni. Tak sanggup aku. Siapa punya idea, Mat? Mana aku tahu dia orang. Comel kan? Tapi cuba kata. Share je comel tau tak kat sini. Lain semua tak comel. Termasuk Capi, termasuk Una, semua tak comel. Share je comel. Confess. Azan kena bagi rate lah. Azan kena bagi rate. Azan, Ray, Azan. Daripada segi hiasan memang nampak macam nak pergi sambut Cak Aku Gomel. merdeka. Macam nak pergi sambut Cak Gomel. Macam nak pergi sambut tapi sambut dia. 3/10 lah. 3/10. Oh. Kantis saya ni. Kereta dia lagi ganas tau. Ada stiker naga. Tengok kereta aku ni. Comel kan? Bahagia bawa kereta. Kau ni belum lagi ada anak. Oh, tutup lubang. Jangan libatkan aku dalam hal ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Apa-apa pun aku akan jaga sebaik mungkin kereta ni. Thank you Mat. Saya bukan hadiah dengan dekat awak kereta juga. Jadi tetapi sekali dengan awet sebelah. Baik, kalau macam ginilah awet yang awak hadiahkan. Okay guys, so tu je kata kita pada hari ini. Thanks for watching. Thank you untuk Una dan Capi sebab tolong. Okay, Mak kata-kata terakhir. So, nak bahagia tengok. Tak bahagia ke tengok kereta? Tengok bahagia. Ada muah tu bahagia. Okay. Bye-bye. Bye-bye.